Assalamualaikum. Selamat petang. Alhamdulillah. Grup ni ada dekat sini dah. Grup ni ada dekat sini dah. Alhamdulillah. Oh, seberang sana pun ada. Seberang sana pun ada. Ni grup-grup ni ibu ni ada 15-16 ibu ni tak jumpa lagi ni. 15 ekor ibu ni tak jumpa lagi ni. Tak ada lagi ni. Tak ada dekat lagi. Yang ibu muda yang dengan anak kecil tu tak jumpa-jumpa ni. Yang ada tanda warna biru kat leher. Yang nak bagi SKT apa benda dekat Quality Insurance tu. Aku kerja dengan Majlis Keselamatan Negeri Pahang tu. Yang ada berapa sekali Syafiq Fauzan bagi cari tu. Aku tak ingat. Aku buat kerja kat hospital tu. Kajian yang melibatkan Tuanku Sultan Abdullah untuk teks dengan program dia nak pergi ke Pan Borneo punya highway gitu. Dekat hospital tu. Sebab buat dekat sana tu satu tempat tu, yang tempat disediakan pejabat tu kena sabotah dengan individu-individu tu. Okey, yang nak bagi SKT dekat aku tu. Yang pikah tu dia belagak sebagai Yanti kat situ. Dia ingat aku tak kenal ke dia. Dia ingat aku tak tahu. Aku saja nak main ke dia. Sebelum pada tu 2 kali mandi wajib. Lepas pada tu interview tu, dia khabar dia pegawai kerajaan. Kita layan. Sebab mungkin postpartum tu disorder tak pun dia sengaja nak mengenakan aku dekat situ kan. Lepas pada tu 150 hari mandi wajib tak berhenti sekali dengan anak kat situ. Kau bayangkan dia nak kenakan aku macam mana. Siapa yang dorongkan dia orang ni, galakkan dia orang ni untuk nak kenakan aku dekat situ. Konon-kononnya kono. Yang mana cerita pasal sindiket scammer ni. Kan? Kau fikir-fikir kau rasa-rasa jadi macam mana? Lepas dekat situ barang-barang tu dia curi, lepas tu dia lupakan oleh Sari ni. Anak Sari ni. Dengan apa benda? Pak Usuk A. Percaya tak percaya? Benar tak benar, benda tu dah berlaku dah. Pelupusan aset yang daripada Merdeka Session dengan dekat Gambang tu dilakukan oleh Hanif aku sendiri. Kau faham tak? Dia kena kat situ, nampak? Ada sesuatu yang tak kena, yang tak beres dengan dia orang ni.